Okey, bersama saya adalah Cik Ain, salah seorang pelajar daripada UNIZA untuk interview retirement planning. Okey Cik Ain, sekarang Cik Ain umur berapa ya? Umur saya 21 tahun. Planning nak bersara umur? 50 tahun saya nak merancang bersara. Lepas bersara tu rasa-rasa nak buat apa? Nak duduk rumah ke? Nak buka perniagaan ke? Mungkin saya boleh mulakan bisnes dari rumah secara kecil-kecilan. Ada contoh-contoh perniagaan? Contohnya kita boleh buat jual dessert dari rumah lah. Lepas tu kita ambil order jual bukit. COD lah. COD. Saya dapat apa? Berapa bajet yang Cik Ain fikir untuk tanggungan Cik Ain lepas bersara? Lepas bersara dengan keluarga, mungkin kita kena ada dalam 6-7 ribu sebab kita dah ada keluarga kan lepas tu. Kalau untuk setahun rasa-rasanya berapa? Setahun 7 tu dah nak 12. Puluh ribu jugalah kita kena ada waktu dah bersara nanti. Untuk waktu sekarang Cik Ain dah ada apa-apa sebarang simpanan tak? Macam guna nori ke? Saya tak ada apa-apa simpanan lagi, tak merancang nak simpan lagi sebab saya tak terasa nak simpan. Belum ada simpanan lagi. Kalau apa pendapat Cik Ain tentang retirement planning ni? Adakah patut dimulakan dari awal ke nanti di ujung nanti nak dekat retire baru start buat retirement? Saya rasa kita kena mula dari awal lah supaya dah akhir-akhir tu kita boleh enjoy dengan semua apa yang kita dapat dari awal tu. Okey, faham. Terima kasih Cik Ain. Terima kasih. Seterusnya kita bersama dengan Bakis, salah seorang pelajar UNIZA juga. Okey Bakis, sekarang umur berapa ya? 24. Okey, agak-agak nak bersara dalam umur berapa? Sebelum 50. Sebelum 50. Kalau lepas bersara tu agak-agak nak buat apa? Nak duduk rumah ke? Nak buka perniagaan ke? Nak buka perniagaan. Nak buka perniagaan. Ada apa-apa penyakit kronik? Tak ada. Oh, tak ada. Berapa yang bajet Bakis lepas dah bersara tu? Dalam setahun agak-agak? 60,000 lah lebih kurang. Lebih kurang dalam 60,000. Bakis tahu tak pasal retirement planning? Tak tahu. Okey, retirement planning ni macam proses merancang kewangan dari awal untuk kita guna wang tu lepas kita dah bersara nanti. So, nanti hidup kita takkan tunggang langgang, akan lebih stabil. Jadi secara konklusinya, retirement planning merupakan satu proses penyediaan kewangan untuk masa hadapan bagi memastikan seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih selesa selepas bersaraan. Walaupun bersaraan mungkin kelihatan masih jauh bagi golongan pelajar, namun dengan memulakan perancangan yang lebih awal dapat memberikan banyak masa untuk mereka mengumpul dana dan menghadapi peningkatan kos sara hidup pada masa hadapan.